Soho, Sovo, Sofo. Apa benda tu? Hai guys, korang perasan tak sejak tahun 2000, ramai anak muda kita dah mula jadi bos sendiri. Startup sana, startup sini. Tapi masalahnya, nak sewa office besar-besar, modal belum cukup kuat. Sebab itulah wujudnya konsep small office kat Malaysia. Tapi apa beza tiga adik-beradik ni? Pertama, Soho, Smart Office Home Office. Smart Office, Home Office. Ini yang paling popular. Kenapa? Sebab dia ada status kediaman. Maksudnya korang boleh tinggal kat situ secara sah dan bil electricity yang lebih murah. Biasanya saiz dalam 400 hingga 700 kaki persegi. Cukup ngam untuk korang yang buat kerja freelance atau baru mula bisnes sambil duduk situ. Kedua, Sovo, Small Office, Versatile Office, dan Sofo, Smart Office, Flexible Office. Yang ni kena hati-hati sikit. Biasa depan sikit. Dua-dua ni sebenarnya lebih kepada status komersial. Beza dia, Sofo lebih fleksibel sebab dinding dia biasanya boleh dipecahkan kalau korang nak besarkan ruang. Tapi ingat, sebab status dia komersial, cukai pintu dan bil elektrik pun harga komersial. Mahal. Memang direka khas untuk office sepenuhnya. Jadi, mana satu yang sesuai untuk korang? Kalau korang nak tempat tinggal sekali dengan tempat kerja, untuk jimatkan kos, carilah Soho. S-O-H-O, Soho. Nak nampak profesional, untuk jumpa klien dan tak kisahlah bayar lebih sikit, Soho ataupun Sofo adalah pilihan tepat. Korang rasa antara tiga-tiga ni, mana yang paling untung kalau buat pelaburan kat area Medini? JB, komen kat bawah. Jom kita bincang. Jangan lupa like, follow untuk lebih tips harta tanah.